dalam buah. Normal. Alah datang dulu. Aku ni promosi. Kalau sumbang ikhlas dia lagi. Terima kasih. Sebelas. Terima kasih, kau masuk. Nombor 106. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Ustazah Puan Hajah Siti Nurbaya binti Abdul Kadir, motivator Jom Audit Solat. Yang berusaha Encik Abdul Rauf Sulung, pengurus Pusat Kecemerlangan Diri. Yang dihormati mantan pengerusi Jiran Wanita Puan Hajah Nuridah binti Abdul dan Puan Mahani binti Husin. Seterusnya Datin, Puan Hajah, puan-puan dan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izin kasihnya dapat kita berkumpul pada pagi ini untuk menghadiri majlis ilmu Jom Audit Solat. Hadirin sekalian, ingin saya perkenalkan motivator kita pada pagi ini. Beliau ialah Puan Hajah Siti Nurbaya binti Abdul Kadir, pemegang ijazah Usuluddin Falsafah dari UKM Bangi, sijil iktisas perguruan di Bangi, sijil lanjutan perguruan juga di UKM Bangi, pernah berkhidmat sebagai pendidik selama 18 tahun dan sebagai motivator selama 25 tahun. Beliau juga merupakan peneraju Kelab Dai Dagang Senawang, penceramah pakar sambilan MAINS dan juga JAKIM, dan mempunyai tauliah dari Pejabat Mufti Negeri Sembilan. Encik Abdul Rauf Sulung pula merupakan anak beliau, merupakan alumni MRSM Tun Ghaffar Baba dan kini menyambung pengajian dalam bidang perubatan dan Universiti Manipal, India. Ya, justru saya tanpa melengahkan masa terus menjemput Puan Hajah Siti Nurbaya Abdul Kadir untuk meneruskan program Jom Audit Solat. Majlis dengan segala sukacitanya mempersilakan. Kau baca je tak faham, Allah tak respon. Ni ada hadisnya. Hadis Muslim ayat 598. Jika kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita dapat tadabbur, faham hayati, Allah akan merespon. Dia kata, hambaku memuji-mujiku.
Baca lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Hambaku menyanjung-nyanjungku. Maliki yaumiddin. Tapi kesian tak dia di atas katil. Dia kalau batuk sesemua tu kan, saya seperti berbohong lah juga. Dia duduk atas kepala saya kan, dekat-dekat katil kan. Saya kata saya memang suka tidur bawah. Sebab nak kita nak semayang istikharah tu kan, macam tidur nak bangun balik macam itulah. Kenapa pula tinggalkan katil? Kenapa kita tidur bawah? Sebab kalau kita tertidur dia terbatuk tu, kita lupa nak tutup macam mana kan? 20 hari di atas katil, rugi tak? Sebab memang kena jaga bacaan kita ni bekal Hari ni kita nak buat bekal, tapi kita kena ada target. Kalau target kita leha-leha, tahu tak leha-leha? Tahu tak leha-leha? Leha-leha tu maksud apa? Bertangguh-tangguh. Nantilah, susahlah, olah, elah kan? Muda lagilah, nantilah kan? Jadi hari ni lepas ini Coach Abdul Rauf akan tadabburkan Fatihah tu. Jadi yang ini tadi tu kalau boleh kawan sebelah tu tanda tangan, jangan tambah-tambah. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum saya sampai ke sini, berdasarkan tajuk tu saya ingatkan kita nak audit dari segi fizikal perbuatan. Tapi Masya Allah, saya dapati ilmu yang sangat-sangat bagus lah ya. Jadi memang Alhamdulillah Allah dorongkan saya untuk datang ke majlis ini, especially bahagian tadabbur tu ya. Sebab itu juga boleh menambah ilmu kita dari segi kita nak khusyuk dalam solat. Sebab selama ni tak dinafikan pada diri saya lah, bila solat tu kita rasa macam okey dah selesai dah ya, bab hubungan kita dengan Allah, dan kita rasa kita dah khusyuk. Tapi sebenarnya dengan bertadabbur tu ya, seperti yang Coach tadi beritahu, jadi sangat-sangatlah memberi kesan ya, dan harap ibadah solat kita tu akan lebih mantap dan lebih baik lagi, insya-Allah. Terima kasih. Sepanjang program ni ada tak satu perkara yang puan rasa paling best? Yang saya rasa paling best di bahagian tadabbur tu lah, ilmu tentang tadabbur tu yang Ustaz bagi tahu saya tu ya. Sorry bukan yang Coach yang bagi tahu tu. Sebab itu memang sebab kita tak tahu kan sebab apa kita baca Al-Fatihah, sebab apa kita baca bismillah. Rupanya surah Al-Fatihah tu adalah surah yang amat-amat orang kata ibu tu yang digelar sebagai ibu Al-Quran kan. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Ayat Al-Fatihah dari 1 sampai ke 7. Dia dapat 2 ke 3 je dapat jawab. Itu pengalaman saya lah dengan Ustazah. Lalu bila ada bila dapat macam ni, saya tanya Ustazah, betul ke Ustazah ni yang pernah kita pergi? Dia tu betul lah. So suami sendiri yang take link tu ada datang pergi datang sini yang untuk hari ni. Kata saya memang malas nak pergi ni sebab kita dah pernah pergi kan. Jadi saya rasa datang lagi sekali lah untuk untuk improve lagi. Sepanjang program ni, apa yang puan rasa paling menarik? Menarik. Satu poin yang puan rasa yang Ustazah sampaikan hari ni yang paling menarik lah, yang paling melekat lah. Cara dia, cara Ustazah sampaikan tu. Macam apa yang Ustazah cakap, ada tak poin dia yang puan rasa macam paling suka poin tu? Dia macam suka macam apa yang dia cakap tu maknanya dia betul lah. Jadi kita rasa tak ada bosan lah. Suka penyampaian. Saya skill dia tu kena masuk feel ke kita punya hati. Okey. Terima kasih puan.